Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nadia Najwa dari SMK Tengku Seri Indra Putra. Hari ini kita akan masuk Matematik tingkatan 4, bab 4 operasi set iaitu 4.3 gabungan operasi set. Okay, standard pembelajaran hari ini 4.31. Okay, menentukan dan menghuraikan gabungan operasi set menggunakan pelbagai perwakilan. Okey, so gabungan operasi set melibatkan kedua-dua iaitu persilangan set dan kesatuan set pada masa yang sama. Gabungan operasi set perlu diselesaikan dari kiri ke kanan. Namun, jika terdapat kurungan, anda perlu selesaikan operasi dalam kurungan dahulu. Ini adalah contoh soalan. Jadual menunjukkan hobi sekumpulan murid. Kita tengok soalan dulu. Berdasarkan jadual di atas, senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Untuk soalan 1 Roman, P kesatuan Q, persilangan R, kita senaraikan dulu unsur. Senaraikan dulu unsur untuk set P, di mana set P tadi adalah murid yang menyanyi. So, kita tengok dekat dalam jadual ni, murid yang menyanyi adalah Arif, Amy, Iris, Alan dan J. Seterusnya senaraikan untuk set Q. Set Q adalah murid yang menari. Murid yang menari kita dapati adalah Lily, Amy, Iris, Ellen, May dan juga Nani. Untuk set R adalah murid yang melukis. Murid yang melukis kita dapati ada Zarif, Gita, Iris, May dan J. Kita tengok soalan. Kita ambil dulu untuk set P kesatuan Q, di mana kita ambil semua unsur dalam set P dan semua unsur dalam set Q. Jadi, kita dapat Arif, Amy, Iris, Alan, J, Lily, May dan juga Nani untuk P kesatuan Q. Soalan nak persilangan dengan R. Maka, kita bandingkan set P kesatuan Q persilangan R, kita cari unsur yang sepunya. So, unsur yang sepunya antara set P kesatuan Q persilangan R ialah May, Iris dan juga J. Baik. Seterusnya soalan 2 Roman. Soalan 2 Roman adalah Q kesatuan P persilangan R. Kita cari yang dalam kurungan dulu. Kita selesaikan operasi yang dalam kurungan. So, yang dalam kurungan P persilangan R, kita dapati unsur sepunya dia adalah Iris dan juga J. Lepas tu barulah kita cari persilangan antara dua set ni, iaitu kita dapat Q kesatuan P persilangan R adalah Lily, Amy, Iris, Alan, May dan juga Nani dan J. Baik. Kita tengok pula kepada soalan 1. Gambar rajah Venn menunjukkan set M, set N, set P dengan keadaan set semesta dia, M kesatuan N kesatuan P. Soalan, dia nak kamu lorekkan set M kesatuan P persilangan N. So, dekat sini, kita wakilkan dulu kawasan dengan number. Wakilkan dengan nilai 1. Ini sebagai kawasan 2, 3, 4 dan juga 5. Seterusnya kita keluarkan untuk set M, kawasan yang ada adalah 1 dan juga 2. Dalam set N, kita ada 2, 3 dan 4. Manakala P, kita ada kawasan 4 dengan 5. Kita buat dulu operasi dalam kurungan, iaitu M kesatuan P. Kita ambil semua unsur dalam M, kita ambil semua unsur dalam P. Maka kita dapat kawasan 1, 2, 4 dan juga 5. Barulah kita bandingkan dengan N, set N. Kita ambil unsur yang sepunya. Maka dekat sini unsur sepunya dia adalah 2 dan 4. Maka kawasan lorekan yang terlibat adalah kawasan 2 dan juga kawasan 4 sahaja. Boleh? Next. Soalan yang kedua. Diberi set semesta X ialah integer 1 sehingga 15. Set S pula ialah nombor ganjil, set R ialah nombor perdana. Dan set T diberi 1, 4, 7, 10 dengan 13. Soalan nak kamu senaraikan
semua unsur bagi set S kesatuan T persilangan R. Okey, dekat sini kita senaraikan dulu set semesta dia. Okey, daripada nilai 1 sehingga 15. Okey, seterusnya kita senaraikan untuk set S. Okey, set S ialah nombor ganjil. Kita ambil daripada set semesta, iaitu kita dapat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan juga 15. Okay, set R adalah nombor perdana. Okay, nombor perdana bermula dengan 2, 3, 5, 7, 11 dan 13. Okay, untuk set T dah diberi 1, 4, 7, 10 dan juga 13. Okay, seterusnya kita buat operasi yang dalam kurungan. Okay, S kesatuan T. Okay, maka kita perlu ambil semua unsur dalam S, semua unsur dalam T. Maka dekat sini kita dapat 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 dan juga 13, 15. Okay, barulah kita bandingkan dengan set R sebab dia nak persilangan dengan set R. Okay, bila kita dapat persilangan antara dua set ni, okay, nilai yang diberi adalah 3, 5, 7, 11 dan 13. Okay, settle soalan yang kedua. Seterusnya, okay, soalan yang ketiga. Okay, gambar rajah band menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaan set semesta dia P kesatuan Q kesatuan R. Okay, soalan nak kamu senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Okay, soalan A, P persilangan Q kesatuan R. Okay, kalau macam ni, kita selesaikan operasi dalam kurungan dahulu. Okay, untuk soalan A, okay, untuk Q kesatuan R, okay, unsur yang terlibat adalah 1, 3, 8, 9, 4, 5 dengan 10. Kita ambil semua unsur dalam Q, kita ambil semua unsur dalam R. Okay, lepas tu barulah kita cari persilangan dia. Maka persilangan dekat sini kita dapat unsur dia hanyalah 3. Okay, next. So, tengok soalan B. Okay, soalan B adalah Q persilangan P kesatuan R. Sama juga. Kita selesaikan dulu dalam kurungan. Okay, P kesatuan R. Okay, dekat sini P kesatuan R adalah 6, 7, 2, 3, okay, 4, 5, 8 dan juga 10. Okay, kita ambil semua unsur dalam P, semua unsur dalam R. Lepas tu barulah cari persilangan antara Q. Okay, maka kita dapat persilangan dia adalah 3 dan juga 8. Okay, boleh? Okay, next. Okay, soalan C, Q persilangan R kesatuan P. Okay, selesaikan Q persilangan R. Okay, dekat sini, persilangan antara set Q dan set R adalah 8. Okay, maka kita perlu ambil 8 dan juga semua unsur dalam set P. Okay, kita akan dapat 2, 3, 6, 7 dan 8. Okay, baiklah. Itu sahaja daripada saya. Saya harap dapat membantu anda menyelesaikan masalah operasi set.